Semakin miskin atau semakin kaya? Apa jadi kalau duit RM10,000 jika dibiarkan dalam KWSP selama 30 tahun? Jumlahnya akan jadi sekitar RM51,000 dengan dividen sekitar 5.6% setahun. Nilainya nampak besar bagi siapa yang tidak faham tentang time value of money ataupun bahasa mudahnya tentang kuasa beli duit kertas. Tetapi bagi sesiapa yang ada ilmu, nombor itu langsung tidak mengujakan. Pertambahan nombor itu sebenarnya tidak menambah kekayaan kita bila diambil kira dengan kadar inflasi, kadar kenaikan sebenar harga barang dan juga risiko kejatuhan ringgit. Sejarah ringgit 30 tahun yang lalu, tahun 1997, ringgit pernah jatuh 50% setahun. Tahun 2015, ringgit jatuh lagi 35% setahun. Jika anda ada dalam akaun RM10,000, ia masih kekal RM10,000. Tetapi hakikatnya, kuasa beli sudah hilang 50% dan 35% hanya dalam masa setahun saja. Orang kaya tak menyimpan harta yang banyak dalam bentuk duit kertas. Mereka faham tentang kuasa beli yang boleh hilang. Sebaliknya, mereka menyimpan kekayaan dalam bentuk harta yang bertahan nilainya. Simpan hartanah, tanah yang mendatangkan hasil, bisnes yang berpotensi besar untuk berkembang pada masa depan, dan untuk bajet yang tidak terlalu besar, simpan emas. Apabila anda menyimpan emas, anda tak perlu bimbang lagi tentang kehilangan kuasa beli tersebut. Bukti mudah zaman Rasulullah SAW 1448 tahun yang lalu, 1 dinar boleh beli seekor kambing. Sekarang, selepas 1448 tahun, 1 dinar yang sama masih boleh beli seekor kambing. Bermakna, jangankan 30 tahun, 1400 tahun pun kuasa beli emas tetap bertahan. Bagi yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan jangka panjang anda ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video di profil Hana. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.